daging selamanya. Betul. Buka puasa. Ayam goreng. Ish. Mamailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ya. Eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padam muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni Poros, asyik nak mengusik. Kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke? Tolong akak ke? Tolong akak dapat pahala? Iya, berbuat baik dan tolong-menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi, mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya, buat je. Cukuplah kau. Penatnya. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, Opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul. Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni akak tak rajin nak buat. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akan ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dah nak padam. Cepat taruh sabut kelapa ni. Ambil. Tak nak lagi. Tak
masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Duduk. Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini Opa bahulunya. Rasalah bahulu tu. Hanyut terus. Ipin nak warna hijau? Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay! Kak, kita orang nak keluar kejap? Keluar? Ya, nak hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Alah, bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Kak, nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kupu mak abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya normal baru. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah, telefon pun tak jawab. Kenapa tu? Ada ambulan kat rumah tu.
kena COVID-19 lah tu. Kesian Atuk. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Oh, ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong akak kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Tak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Atuk! Itulah rindu ke Atuk? Atuk dah sihat? Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul. Macam-macam lah kau orang. Kenapa ni? Tu. Atuk nangis ke? Tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ni tak dapat raya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul. Kita raya bersama. 1, 2, 3 kuih raya. Mari kita bergembira. Marvelous. Mari aja tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat beringgit-ringgit. Hebatlah Mak Im. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Pak. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai.
Nak cari apa? Nak cari daun kelapa, buah kelapa dan semualah berkaitan dengan kelapa. Oh, mesti pokok kelapa atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Hei, semualah. Kalau macam tu, nanti minta atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Eloklah tu. Tak payah Opah susah-susah nak cari kat pasar. Boleh? Upahnya 20 sen. Boy, dah pandai ya minta upah. Boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Korang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Kena ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Dah tu, pergi bagi ni ke atuk. Baik, Opah. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Entah-entah, Atuk tak dekat rumah. Jom tengok ke belakang. Ada pun. Atuk tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Ni apa bagi? Lauk ayam masak lomak. Sedap tu. Terima kasih. Sedapnya bau. Atuk ada buat apa-apa ke? Atuk buat ketupat sotong. Ketupat sotong? Nak tengok. Tengok apa? Tengok Atuk anyam ketupat sotong. Ketupat sotong tak perlu dianyam. Ia perlu disumbat je. Ketupat tak perlu anyam? Lain macam. Korang tunggu kejap. Nah, ketupat sotong. Kalau sedap bagi tahu. Nanti hari raya boleh buat lagi. Terima kasih, Atuk. Baru balik? Lama betul. Hantar makanan je. Tunggu Atuk bagi ni. Apa tu? Ketupat sotong. Wah, menarik tu. Tak sabar nak makan. Tapi apa-apa pun, ayam goreng peha ada. Ada. Sebab adik-adik akak rajin puasa, hari-hari akak akan gorengkan ayam. Sayang Kak. Dah, pergi letak bekas tu kat dapur. Allahu Akbar, Allah. Nah. Nyam-nyam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau satu, aku satu. Kak, mana ketupat sotong tadi? Tu. Mana sarung ketupat dia? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Sotong sumbat? Ya, sotong disumbat dengan beras pulut. Kemudian dimasukkan kepala sotong dan cocok dengan lidi. Letak dalam periuk bersama gula merah, santan dan garam. Tutup periuk dan masak beberapa minit. Oh, patutlah tadi Atuk kata tak perlu anyam. Makanlah. Akak nak satu? Wah, sedap. Manis. Manis. Lain dari ketupat raya. Memanglah lain. Ketupat raya adalah nasi dimakan dengan rendang, kuah kacang dan kuah kari. Ketupat sotong makanan pencuci mulut. Sebab tu manis. Oh, nanti kita buat ketupat raya je lah. Ya, Opah? Yelah. Ambillah. Siapa nak ikut pergi kebun Atuk besok? Kita orang nak ambil daun kelapa. Nak buat ketupat. Tak boleh lah. Besok aku nak ikut Daddy pergi bandar. Aku biasalah. Sibuk berniaga. Oh, kau Fizi? Aku puasa. Penat lah.
2, 3 songkok. Saya mau ikut. Kau tak payahlah. Raya nanti datang je rumahku. Makan ketupat. Yalah. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ni kita akan hias kelas aman dengan ketupat-ketupat ni. Yeay, sudah mau raya. Si suka. Boleh makan ketupat rendang banyak-banyak. Jom, asing-asingkan dulu ikut bentuk ketupat. Cikgu, saya mau. Ini ketupat kenapa lain? Itu ketupat bawang. Bentuknya macam bawang. Ya loh. Yang segi empat biasa ni, ketupat apa pula? Saya mana tahu. Itulah, tahu makan je. Itu ketupat pasar. Kenapa nama dia ketupat pasar? Sebab dia banyak dijual kat pasar. Pandai. Awesome. Aku menang. Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Cari kat pekan, dah habis. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Opah terdengar cakap maknya tadi. Memang hairan betul. Pagi tadi Opah ke pasar. Tak nampak pun orang jual daun kelapa. Sarung ketupat pun tak ada. Tak tahulah kalau dah habis orang beli. Selalunya di pasar banyak orang jual semua ni. Di pekan lagilah banyak. Tak apa. Besok kita orang bawa balik daun kelapa banyak-banyak. Kita boleh buat ketupat banyak-banyak. Ha? Kenapa dengan pokok aku ni? Lapuh. Aduh, dah kena serangan serangga perosak. Habislah. Semangat. Kita orang dah siap. Bagus. Jom pergi. Pokok kelapa semua dah budak. Tak lengkap dah raya kita kali ni. Kenapa pula? Daun kelapa, buah kelapa, semua mana? Semua tak ada. Pokok kelapa semua dah rosak. Disebabkan serangga pun rosak. Iya, kesian Atuk. Rugi banyak tu. Patutlah susah nak dapatkan daun kelapa. Agaknya satu kampung kena. Sedihlah. Tak ada daun kelapa, tak adalah ketupat. Tak ada ketupat, tak lengkaplah raya. Ish, tak ada ketupat pun lengkap raya. Kalau puasa tak cukup, baru raya tak lengkap. Faham? Faham, Pak. Assalamualaikum. Mak Il tu. Pergi bagi tahu dia apa jadi. Mak Il, kelapa tak ada. Tidak. Macam mana, Pak? Tak apa, kita buat nasi impit. Nak lagi senang, guna yang segera. Tapi itu tak sama. Kita orang nak ketupat. Kalau macam tu, kita buat ketupat palas. Ia guna daun palas. Allahu Akbar, Allah. Korang, aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Bacalah. Musalli sunnata Idil Fitri Rak'ataini Ma'muman Lillahi Ta'ala. Sahaja aku
sembahyang sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Baguslah kau, Bibi. Korang nak tahu? Malam tadi, Opa dengan Akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul kan, Ipin? Betul. Kita orang dah rasa. Semuanya sedap-sedap. 2-3 slipper. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Suka. Makan ya. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Sedapnya. Rasa jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak ada inti pun ada. Nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Badrul. Bila abang balik sini? Malam tadi. Atuk mana? Atuk sini. Dari dapur? Ya. Atuk bagi ketupat periuk kerut dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya pun. Rasalah. Terima kasih. Upin, Ipin, kenapa monyok aja? Makanlah. Tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, 1 dulang Badrul bawa. Puas-puas. Ini baru raya. Ish, tak kiralah apa jenis ketupat yang ada. Yang penting kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan. Betul. Ada satu lagi ketupat Opah belum keluarkan. Ketupat apa, Opa? Ketupat ni buat kita gembira bila tengok. Rekalah. Saya dah tahu. Ketupat kelik